Assalamualaikum guys, selamat berhujung minggu. Rasa macam baru semalam je hujung minggu. Ni dah hujung minggu datang lagi. So hari ni aku dan Rina akan memulakan perjalanan ke Melaka. Sekali lagi, tapi bukan makan lah sebab kita orang ada nak menonton stand up comedy daripada Mat Sabah, tajuk Orang Kunak Baru. Mat, sejak kau jadi orang kunak baru ni, tiket-tiket kau semua ada kasta ya. Ada yang mahal, murah dan marahin. Tapi tak apa lah Mat, kita orang support yang marahin aja lah. Jadi kita orang datang. Okey, sekarang ni hujan. Sebentar lagi 5 minit kita akan bergerak ke sana. Jangan lupa subscribe. Jumpa lepas ni. Okey, kita baru je nak gerak. Sekarang ni hujan ya. Hujan sangat lebat tadi. Hai. 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 Hujan lebat. Peringatan terakhir. Sekarang kita berada di Pedas untuk menuju ke Aircrop. Hujan ni lapar. Okay, Assalamualaikum. Kita telah pun sampai di Haji Ikan Bakar Segar, Haji Musa. Cari Haji Musa sana ni, kita try Haji Musa sini pula. So kita nak makan dulu sebab air hujan, perut lapar sebelum kita pergi ke Mat Sabah. Jom. Okay, Assalamualaikum. Ni makanan kita ikan bakar sambal sebelah bakar biasa, butter udang, butter ketam, belacan Kangkung Thailand. kangkung Thailand, udang celup tepung. Nasi putih 2. So aku memang nak try dia punya udang celup tepung kali ni. Macam mana? Macam dulu-dulu ke ataupun macam itu? Apa kita sodok. Jadi ni bau betul. Kamu nak ada dulu. Kan? Tak ada toy kan? Ni bau betul. Berasap guys, berasap. Kali ni saya betul-betul buat keras. Baik, makan tetap. Susah lah makan ketam ni. Tapi aku suka. Dia kau ketam. Okay, Assalamualaikum. Rina telah habis pun makan kesemuanya. Melebihi dari apa yang kita harapkan. So ketam habis, sotong habis, udang butter habis, ketam, sayur. Ikan bakar tak habis lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah selesai makan dekat Ikan Bakar Segar Haji Musa Patam / Patam. Alhamdulillah. Sotong dia sedap. Kenyang. Nak cakap pun. Okay. So kita akan menuju ke hotel Asia Melaka Hotel untuk menghadiri stand up comedy Mat Sabah OKB, Orang Kunak Baru. Let's go. Okay, kita telah sampai ke ASEAN Hotel Melaka pada jam 7.30 malam. Nak tengok Mat Sabah. Cina. Tapi kat sini banyak restoran Cina. Oh, banyak turis. Hello. Welcome to Malaysia. Welcome to Melaka. Macam kenal orang ni, tapi di mana Cincong, cincong. Cincong. Hai, kita sekarang berada di Hotel Asia Melaka. Oh, betul Bukan lah. Ke sebelah. Saya kan dia ketuk, sorry.
Saya seram dulu. Saya ingatkan Rina kentut. Sorry guys. Sebab dia ada peristiwa di Terengganu. Ngam tak sini? Wih, menari kat wih. Tingkat 23. Okay, kita dah masuk. Sekarang tunggu pukul 8. Sekarang 7.55. Tunggu pukul 8.30 baru start. Dan para penonton penonton orang belum ada lagi. Biasalah, last minute. Wih, seram. Ya Allah, diorang ni boleh je tak tengok. Lama. Okay, habis show Mas Abah. Ni kali yang berapa? Kali yang keempat. So jumpa next year with English version katanya. Kena bawa Google Translate lah lepas ni. Yeah, kita dah sampai bawah. Duduk atas tadi seram. Tinggi weh, tingkat 23. Kan Rina? Tingkat 23. So kita dah on the way. Habis aktiviti hari ni. Hari ni Jumaat 15/5/2026. So kita akan balik ke Senawang. Sebelum tu kita akan singgah di R&R atau something untuk minum, dan buang. Hari ni Sabtu 16/5/2026. Hari ni kita orang balik semalam sampai rumah pukul 1 pagi. Lepas tu mengantuk gila siul. Dalam perjalanan nak balik semua tu mengantuk gila. Dah lah sejuk, hujan, buat kereta, aircon. Betul dugaan. Tapi Alhamdulillah kita sampai ke rumah pada pukul 1.30 pagi. Balik, mandi, terus tidur. So akhirnya kita orang bangun lewat dah tengah hari lah kan. So sekarang kita pukul 1.20 kita nak pergi makan dekat. Hari kita memilih nasi kandar restoran Liga Maju. Jom teman kita orang ke sana. Rina hari-hari rider pergi hospital. Rider? Drive pergi hospital. Mestilah dia tahu. Saya ni kelang kabut je. So plan kita ni, kita akan makan nasi kandar dulu. Lepas tu kita nak pergi DIY, beli barang-barang untuk homestay. Lepas tu kita nak pergi tukar duit. Tukar duit ke mana? Macam biasa lah, duduk-duduk tetap lah. Duduk tetap lah. Okay, minggu depan kita akan ke Phuket, insyaAllah. Okay, jangan lupa subscribe. Sampai ke Liga Maju. Kita ni nak sini sikit. Tak melintas. Sana Liga Maju, Liga yang termaju. Mana sangat lah, minggu ni lah. Ni lah Bende. Bende dah. Telur rebus. Nak sotong. Telur sotong lah, telur sotong. Yang ini kalau okey, baik. Lagi Itu saja. Awak apa? Kena berapa ringgit? Kena berapa ringgit? 200 setengah. So ni kita mau makan Long. Sur ke tak sur? Tak sur lah sebab hari 9. Okay, selesai. Jom kita pergi ke tempat seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Kita dah nak pergi Giant lah. Kita nak pergi tukar duit dulu. Let's go. Perut dah kenyang. Kita tukar duit. Oh, lupa nak kasih bag. Sorry Rin. Banyak gerai-gerai jualan lah tepi ni. So kita tak tahu apa yang ada. Ni apa ni? Sedap kan? Kan. Ni Sawadi Bakery Cake. Sawadi Bakery Cake tu ramainya. Kunafa. Sedap. Kun fayakun. Sedapnya sedap. Ni apa? Tiny Chocoy. Siapa jual Tiny Chocoy ni? Cuba cara sokong. Ramai peniaga-peniaga gerai kita berjual di tepi jalan ni. Kasih MB. Terima kasih MB. MB ni seorang peniaga ke? Awak mandai je. Tak kacau. Awak jangan cakap MB. Cakap terima kasih MBS. Terima kasih MBS, tak kacau. Cakap tu biar penuh sikit. Awak dah Kita ada udang sebalik batu dia. maksud dia? Kita punya MBS. Oh, ada unang. Okey, faham. Kita faham kenapa Rina. Weh, dia naik motor. Oh, naik. Apa? Elektrik.
Basikal elektrik. Orang rasa patut tak kita beli basikal elektrik? Bukan basikal elektrik, motor elektrik. Merasa patut gitu. Awak saya single menunggu awak agak ni. Asal lah awak cakap dia keras saya lah. Asal lah weh, saya difitnah weh. Sejujur saja cakap. Sejujurnya saya cakap. Dia dah. Untuk kereta Kita sendiri dah banyak. je. Sampai Bilik ni semua, ni sebenarnya perumahan lama tau. Perumahan lama. Lepas tu bila anak semua dah besar-besar, salah seorang semua ada kereta, tu yang buat jadi penuh. Jalan. Tu yang buat jadi penuh. Tengok brother tu, dia potong kuku kat luar. Tapi rumah tu tingkat. Lepas tu ada kereta-kereta yang tak pakai tu pun sadai kat situ. Itulah kisah dia. Quarters Ni polis. kota siapa ni? Polis. Ni kota polis. Dah awet, si dia kain tadi tu. Mana bapak lah. Polis aku. Ramai polis tu dalam ni. Dalam ni yang Satria ni ramai polis. Yang tu siapa pula? Mana? Yang cakap saya crash kat sini. Yang ada dari polis siapa pula? Siapa? 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 Siapa je kawan awak yang polis? Oh awak crash sana crash sini. Oh. Awak dulu je dah. Saya tak nak kata siapa, saya kata awak. 10,000 baht. 10,000 baht. RM1,500. Boleh bayar pakai kad ke atau boleh bayar pakai kad ke atau cash? Boleh. Debit card saja. Welcome. Lebih. Banyak. Alhamdulillah kita telah pun selesai tukar 10,000 baht. Kena charge RM1,252 ikut currency terkini. So kita dah selesai. Kita nak pergi DIY pula. Okay. Rina nak beli kopi Padin. Assalamualaikum. Kita bawa beli kopi Padin. Alhamdulillah manis. Kaki potong seperti biasa. So terus standard orang Melayu lah niaga. Kau nak bongi kan. Tapi tak apalah, mungkin ada masalah dalaman cinta, tak masalah cinta ke masalah keluarga, kita tak tahu. So okay, semoga beliau selesai masalah beliau sebelum meniaga, selepas meniaga. Tiba cerita ada kena mena je, terus Nampak tak orang Senawang tapi Ina memang orang Senawang, tapi kita orang jarang lah pergi Giant ni, dataran Senawang. Belok kiri. Okay. Ni awak kena guna konsep dengan nampak? tu lah susah sikit. Ataupun okey tak apa terus. Belok kiri ni. Boleh. Kita nak pergi dataran Senawang kan. Kita nak pergi Senawang DIY Senawang kan. So kita ikut jalan dalam lah. Kita tak perlu bersesak-sesak dekat luar, jalan luar. Siapa cakap kita bukan orang Senawang? Kita orang Senawang kot. Ke Marida Ke Marida, yes. Yeah, Marida dulu dia crush awak kan. Siapa crush awak dulu? Siapa crush awak dulu? Awak jangan nak tukar berita sini sikit. Oh, ini kerja kamu sebenarnya. Okay, jalan. Mungkin dia meniaga seorang kot kan. Tu dia stres sikit. Muka muncul. Kopi Padin ni dia tak macam kopi Cina tau. Kopi Cina kalau dia manis, lemak, tapi tak semanis macam ni. Kalau kita minta kurang manis kan. Kopi Siu Tim, dapalah kurang manis. Member time tu pula nak reverse. Masuk parking. La haula wala quwata illa billah. Rasa ni tak payah pakai signal kot. Dapat reverse kot. Besar sangat parkingnya tu. Macam saya semalam lah. So pakai reverse. Dia nak tiru saya sebenarnya.
Berbalik kepada kopi tu, kopi dia tak macam kopi Cina. Kopi Cina okey lah, kau manis. Kau tu yang penting. Bukan kau manis lah, kau kopi. Tu yang penting. Ini boleh lah nak minum sela-sela. Tapi kalau minum ni pun dah sakit kepala macam ni. Ramai yang jual kopi sekarang. Kopi 2 derajat, kopi. Tapi dia tak standing kopi kedai Cina. Saya siapa mesej tu? Kawan Rina sekarang dah bawa bas weh. Kawan Rina yang perempuan. Kan dia tak bawa pasal, jadi manager lah. Oh, dia di manager dah sekarang? Dia orang. Oh, Ni kot. habis dia tak bawa bas lagi dah? Dia duduk dalam bas lah, jadi macam Oh, pemantauan. Oh. Next pergi mana pula? Next pergi mana pula? Banyak tempat dia pergi. Nak try tak? Nak try jom? Ya. Bila nak try jom? Tapi kita campur dengan orang lain lah, tak kisah lah, lantak kan. Sama je macam kita pergi travel island hopping kan. Campur je dengan turis-turis lain. Kita paksa susah sikit lah, kita tak paksa pergi sini. Mana? Singapura nak? Singapura kan. Ada? Boleh lagi. Ada? Ada kot. Ni tengok balik. Macam boleh nanti Singapura janji Lina belanja kita okey. Lina belanja on. Sebab Amy Taylor kena menghadapi ekonomi global bulan Jun nanti dengan bulan 7. So perbelanjaan diperketatkan. Kan kita pernah pergi Universal. Kan? Universal Singapore. Jom. Mak nak pergi Universal Singapore. Lina nak pergi Universal Singapore please. Tapi tengok dulu lah, kalau kita free kita pergi lah. Kalau tak free ada tiba, hello cik, ada kekosongan? Macam ni? Macam ni? Lagi je kot. Macam tu hari lah, tu hari kita. Baldi, gayung. Ni untuk rumah homestay. Tema colour pink. Ini hilang tak tahu. Tu je lah kot. Pegak lah. Plan beli satu barang, tiba-tiba dia jadi 18 barang. Bahaya weh kalau dengan orang perempuan. Pasti dah tu tak ya? Apa tu? Kena try lah. Apa? Blanket. Dah? Dah. Dari tadi main ambil je, kira ni main belanja ke apa? Tadi? Tadi lah, ambil lah mana-mana. Warna kuning kan? Okay. Warna kuning tu, warna tu. Tak kisahlah, mana lah. Mantap lah. Kita beli nak, asal nak beli warna pink ni je. Semua kena beli. Lagi apa lagi awak nak beli? Saya okey je kalau asalkan awak yang belanja. Boleh pakai lagi. Kalau keluar DIY je terus hujan rintik-rintik. So kita nak pergi balik rumah. Masa dah habis beli barang. Thank you Rina. Nanti apa? Memang barangnya. Kita akan balik. So balik kita akan singgah pergi beli goreng pisang dulu. Di pisang. Beli goreng pisang dulu. Okay. So saya dah beli barang-barang untuk homestay kita ni. Kat belakang. Bakul 2. Senang esok kita nak bersih-bersih cleaning. InsyaAllah bisnes berjalan lancar. Amin. Doakan kami berdua sentiasa dimurahkan rezeki dan korang pun juga dimurahkan rezeki. Kalau nak ada lawang homestay cari. Ya, nak cari Rina. Nak cari homestay, cari Rina. Homestay 52. Five minutes later. Air dia nampak menarik ya. Ya? Budak tu panggil apa? Dek! Budak mana? Tu.
Hujung minggu. Oh, pergi awak adik. Dek. Tu garang tu. Semua tu. Okay, kita dah berjaya dapatkan kuah pisang. Kuah pisang ni dengan plastik-plastik dia pun apa terbakar. Hancur. Dia panggil saya adik. Dek. Adik ke cik ke? Kau cik, cik. Tapi saya dengar adik, dek. Ya, bang. Garang tu. Saya kalau jumpa peniaga semua orang garang. Inilah dipanggil karma. Inilah dinamakan karma. Tapi tu yang 10 tahun, 12 tahun lepas dah lah. Janganlah sampai karma sampai sekarang ini. Yalah, dia dah pakai garang. Kan? Yalah, muka ni lah. Saya kadang-kadang tegur. Muka tu senyum sikit boleh tak? Zaman tu, yelah, kebayangan pukul 7 masuk kerja pagi. Balik 4.30. Pukul 5 sambung jual burger sampai pukul 1 pagi. Mahu tak stres. Demi kelangsungan hidup. Assalamualaikum, selamat malam. So sekarang kita on the way nak pergi ke Stau Paroi, bagi perlawanan terakhir Negeri Sembilan bertemu dengan Kelantan The Red Warriors. Jumpa di sana. Jangan lupa subscribe. Okey, kita dah sampai ke Stau Paroi bagi perlawanan terakhir musim 2025-2026. Okey, bus The Real Warriors. The Real 14-1. The Real 14-1. Kan dia kena 14-1. Desain baru Avengers. Desain baru Avengers. Abang, saya mau bagi baju. Tak ada chance nak dapat jersey ya. Ramai jerit Sylvan. Awas dia panggil lah. Abang, sini mari. Malam ni berapa NSFC mau? 5 tu Selvia. Weh, gila lah, Silver Captain lah malam ni. Baik lah. Last dance. Penghormatan. Dia datang lah keluar. Mana? Oh. Jangan, nanti kena kepala Silver. Jangan. Parachute dari Ultras Negeri Sembilan. Dijaringkan oleh Reflection ke apa? Siapa yang marah Kuzaimi tadi boleh tarik balik lah. Kuzaimi score. Kena tiang kan? Kena tiang, lepas tu siapa sambut? Rio Sunesu. Gol kedua. 8 gol anda mau. Ini malam kita punya gol comeback Kelantan The Real Warrior. The Real Warrior namanya. Kelantan The Real Warrior 1-2 di Stau Paroi. Okey, dapat penalti minit ke 27. Di sebelah peminat mahukan Selvan mengambil penalti, tapi Selvan menolak. Selvan kata tak apalah. Sekali lagi Eso melakukannya. Penalti kedua beliau tidak mampu masuk. Pasal lah Selvi kata itu, pasal lah saya tak mau ambil. So, berakhir Liga musim 2025-2026.
2026 dan menduduki tangga ke-7. 21 Star Baroy. Jumpa di musim hadapan. Salva! Selamat tinggal 2025-2026. Jumpa nanti di 2026-2027 Star Baroy. Mana apa? Tragedi akhir perlawanan. Apa nanti saya belikan awak baru Janji. Abang John Ji. Kan malam ini kita berzonji.